Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Kembara Plus keluaran Plus TV. Tahukah anda, Pusat Kawalan Trafik Plus memainkan peranan yang penting sebagai nadi utama pengurusan trafik di Lebuhraya Plus. Teruskan menonton Kembara Plus untuk mengetahui pusat kawalan trafik yang termoden di negara ini yang beroperasi 24 jam sehari. Selamat datang ke Pusat Kawalan Trafik Plus. Saya Hafiz Sulaiman, tugas sebagai Duty Manager pada hari ini. Akan menerangkan sedikit tentang bagaimana kami beroperasi. Fungsi Pusat Kawalan Trafik Plus adalah untuk menerima, merekod dan menyalurkan segala aktiviti yang berlaku di sepanjang Lebuhraya kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pada masa sekarang, kita ada 98 kaki tangan termasuk 4 duty manager, 12 supervisor dan 80 ejen. Pada hari-hari biasa, kami yang bertugas 24 jam sehari di sini akan membutuhkan 51 staf sehari dan pada hari perayaan atau hujung minggu sehingga 66 staf sehari bagi menampung jumlah peningkatan panggilan pada hari tersebut. Kaki tangan di Pusat Kawalan Trafik Plus juga ditugaskan untuk mengendali dan mengemaskini semua maklumat trafik terkini melalui Twitter Plus Traffic, Plus Mobile Apps dan juga papan tanda elektronik yang terdapat di lokasi strategik sepanjang Lebuhraya. Pusat Kawalan Trafik Plus juga memainkan peranan penting seperti mengawasi pergerakan kenderaan dan operasi Plus Ronda serta mengkoordinasi bantuan dengan pihak berkuasa. Kami menasihatkan pengguna Lebuhraya Plus untuk menghubungi Plus Line di talian 1800 88 0000 sekiranya ingin mendapatkan bantuan kecemasan di sepanjang Lebuhraya Kendalian Plus. Kami juga mohon kerjasama anda untuk menghubungi Plus Line sekiranya terlihat sebarang objek halangan di sepanjang Lebuhraya Kendalian Plus. Pandulah berhati-hati dan kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Plus Line adalah cakap boleh saya bantu. Boleh saya tahu nama cik yang bercakap di sana? Sampai di sini saja Kembara Plus untuk kali ini. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya dan bersama-sama kita amalkan pemanduan yang selamat. Saya Amirul Rashidi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.